Jadi saya tahu dah, kalau saya tak buat apa-apa, kami satu keluarga akan struggle. Ketika tu gaji saya kecil, isteri tidak ada pendapatan, habis belajar, grad saja ada 3 loan nak kena bayar. PTPTN saya, PTPTN isteri saya, dan pinjaman Yayasan Pelancaran Johor. Saya anak kelahiran Johor, dapat belajar, diploma, dapat pembiayaan daripada Yayasan Pelajaran Johor. Habis belajar, 3 hutang kena bayar. Gaji kecil. Nak dapat anak, buat hutang lagi, buat loan kereta. Nak bekerja, nak membina bisnes, kena ada komputer. Tak ada duit tuan-puan nak beli komputer, buat loan. Macam sekarang buat personal loan lah untuk beli komputer. Okay? Jadi pada waktu tu saya sangat struggle dan saya tak ada pengalaman bisnes. Saya tak tahu macam mana nak cari extra RM10. Jangan cakap cari RM100,000 sebulan. Extra RM10 pun saya tak tahu. Saya hanya tahu bekerja makan gaji saja. Pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang. Sebagai orang yang bekerja makan gaji, tuan-puan, nak dapat extra ni kita kena tunggu berapa lama? Setahun. Saya eksekutif rendah, eksekutif tak ada OT tuan-puan. Eksekutif dibayar untuk bekerja 24 jam tanpa overtime. Jadi OT tak ada tuan-puan. Jadi income saya dah cap dekat situ. Nak dapat extra RM10, tunggu setahun. Macam mana ni? Anak bertambah, komitmen bertambah, hutang nak kena bayar. Ketika kesusahan tuan-puan, Tuhan bagi rezeki ikut jalan yang lain. Tuhan tunjukkan jalan ilmu. Okay. Waktu saya susah tuan-puan, setiap hujung minggu saya ada kawan. Kawan saya tu bujang lagi. Kami dah kahwin. Kawan saya tu bujang. Setiap hujung minggu dia akan datang rumah saya, ambil dengan kereta. Saya tak ada kereta, saya naik motosikal saja dengan isteri tu. Hingga anak pertama lahir baru beli kereta pertama. Jadi setiap hujung minggu dia akan datang ambil saya dekat KL dan dia akan bawa ke Jalan Tuanku Abdul Rahman ke Pustaka Minerva, kedai buku. Waktu tu dah tuan-puan, kita pergi hampir setiap minggu ke kedai buku. Datang tengok-tengok buku. Waktu itulah saya jumpa satu buku yang bertajuk Jutawan dari Planet Jupiter. Yang ditulis oleh Tuan Azizi Ali. Jadi bila saya baca tuan-puan, satu perkataan jutawan, yang kedua, dari planet yang lain. Hebat ni. Okey. Jadi saya baca buku tu tuan-puan. Bila baca, waktu itulah baru saya sedar, banyak saya tak ada ilmu tentang kewangan.